Hello guys, welcome back to Jadi Family Channel. So korang, hari ni adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu, which is hari ni adalah hari pembukaan sekolah tahun 2026. And adik Laila dah umur 6 tahun. So dia masuk tadika yang senior, which is 6 tahun punya. So hari ni kita nak hantar dia pergi sekolah. Sebab untuk pengetahuan semua, adik Laila 5 tahun dia tak masuk tadika. Kita orang macam tak hantar lagi. So 6 tahun baru nak hantar. So a bit nervous sebab this is first time dia sekolah lah actually. So tak tahu macam mana ragam dia apa semua. Kalau korang nampak tu, nampak still tidur dia still tidur dalam tu. Sekarang dah pukul 7. Nampak tu, dah pukul 7 guys. Dah pukul 7 dia masih tidur. Budak-budak lain semua dah mandi dah time ni. Dia tidur lagi. Dia masih santai tidur dalam buai. Umur 6 tahun tidur dalam buaian lagi. Memang terbaik adik aku. So sekejap lagi nak kejut dia, Laila record. Kita tengok ragam dia macam mana untuk first day school ni. And takut, adik aku dah besar. Adik Laila dah besar guys. Kat sekolah dah dia macam tahun depan dah darjah 1 no. Maaf cakap. So jom kita tengok ragam dia nak bangun kejap lagi. Let's go. Santai guys. Masih santai di posisi. Adik nak sekolah tak? Adik Baby nak pergi sekolah. Bangun, nak pergi sekolah. Jom, nak pergi sekolah tak? Cakap dah ready. Are you ready? Jom, nak pergi sekolah. Ibu. Adik buka mata. Cepat ya. Cepat. Tu, Anik. Tu aku. Kawan nama apa? Anik. Jom. Cepat, Anik dah tunggu dah. Anik Dio. Anik dah tunggu dah. Anik Dio tu. Bukan Anik Dio, kawan Don nama Anik tu. Yang macam Don juga tu. Kau jumpa dia hari tu. Adik kawan dengan dia, okey? Anik dah tunggu. Jom. Cepat. Makan dulu. Cikgu tunggu, kawan tunggu. Are you ready? Ready? Don dah ready kan nak pergi sekolah? Ibu dah siapkan beg semua dah. Cepat. Kau nak bawa air lah. Anduk aku. Mana boleh baby. Cepat, lambat dah. Alas sekolah sekejap je. Ada matahari nanti dah Baby kena balik. ceria. First day school ni kena ceria, happy. Aku matahari cik baik tak ada tidur aku. Balik sekarang tidur lah. Ibu ambil Ibu ambil Don balik sekolah Akak ambil, ayah ambil. Ya. Okay guys, sebentar adik saya tengah mandi. Siap breakfast dulu. Jangan jeruk teruk yang. Dulu guys. Dengar tak? Adik Laila tengah meragam. Korang dengar je lah. So Laila nak breakfast dulu. Roti telur, ayah buat. Ayah Laila kalau masak roti. Cepat. Lama je dah pergi sekolah lah. Don Daniel, sekali lagi aku panggil Nak cakap balik yang water heater tu kak. Pemandan tak boleh. Mandian. Dah jom. Bagi dia kerja tempat ibu. Belum 8 lagi. Kena makan dulu sebelum pergi. Kena ya, nanti ya. Nanti ya. Bu. Oh kat sekolah. Nanti ya dah. Bu, nanti ya dah bu. Okey, saya dah. Nanti ya bu. Nanti ya bu. Lamatan. Nak makan apa nak parti? Lamatan. Tak payah bu. Bu ada bu. Baik cakap dengan ibu macam tu. Bu makan nanti ya bu. Baik puang ibu susah-susah beli. Cari duit beli makanan Don. Makanan dalam mama taste level high classnya. Tak payah bu. Bu ada bu. Buka cepat. Bu mandi bu tak habis hotel dah bu. Ibu dah beli macam-macam. Bu ada bu. Bu ada bu. Apa bu bu? Tak ingat. Pakai spender. Okay, nanti pakai spender tahu kan? Ni betul nama Don dah. Mana? Ni, kau cakap ni spender siapa? Ni cikgu, nama saya Don. Ni spender saya. Macam tu. Okay. Ibu Don nak saja.
Dah ya. Kau cik kata, siapa nama Don Daniel Muhammad Jamil? Don Dania. Don Daniel, bukan? Okey. Okey. Semua Nanti kalau teacher panggil, Jawab. Don nak jawab apa? Siapa nama Don Daniel? Nak jawab apa? Cakap saya. Angkat tangan apa cakap saya, okey? Ya. Okey, cuba test. Siapa nama Don Daniel? Don Daniel Muhammad Jamil. Siapa nama Muhammad siapa nama Dah ya. Cepatlah. Okey, okey cepat. Siapa nama Don Daniel bin Muhammad Jamil, angkat tangan. Cepat jalan balik. Penat lah guys. Peluk sayang abang macam mana? 4.5 dah kena ada dekat tadika sepatutnya. Sekarang dah 7.30. Mak dia tak mandi lagi. Ayah dia masih tak pakai baju. Adik baru nak makan. Tengoklah anak bawah. Entahlah guys. Ni, nabati satu. Dan Nutella satu. Oh, takkan nak bubur dayam. Oh ni tapak kaki. Bubur dayam. Ni, tapak kaki sini. Ah, betul. Okey, cukup. Dia bubur abang-abang Datuk tak nak makan. Mana sikit. Okey, satu. Dia seorang. Lepas tu Nutella nak? Nak? Okey, Senyum. macam tu. Ada butu. No, satu je. Tapak kaki. Balik rumah baru makan lagi, okey? Lepas tu tutup macam ni. Tak pasal ni. Doh. Ni, nama Don ni. Don punya tau. Kalau cikgu kata. Don Dania. Muhammad Jamil. Don nak buka tahu tak ni? Buka. Exercise dulu, okey? Adik, are you happy? Are you ready? Alamak. Ya, kain dia ya. Ni kat stokin ni kak. Sebab kat school dia buka. Nanti nak kencing tahu buka seluar Lepas tu pakai balik, okey? Spender pun pakai balik. Go. Biar ya bagus. Kita semua. Dia pakai bag. Ni, sapu tangan dalam ni. Kalau nos ambil dalam ni, okey? Ni, ibu ada letak beg duit Don. Ada bekal dalam ni. Ni, ada duit Don. Ni, ibu tulis D-O-N. Nama Don ni. D-O-N. Don. Okey? Ada duit tau. Kalau teacher tanya nak panggil awak apa? Cakap apa? Don Dania Muhammad Jamil. Tak, panggil Don je. Kalau cikgu kata nak panggil nama apa ni? Panggil nama saya Don. Okay, go. Okay. Adik, panas tak? Apa muka? Adik, Adik, are you ready? No. Adik, hitam. Tu. Ni ayah budak dulu tau. Oh, Ania. Adik bau honeydew. Bau mayo. A few moments later. Takut guys. Tak boleh lam-lam nanti tu. Cepat. Dia dah nangis ni. Nampak ramai-ramai depan tu. Dia manggil. Dia dah start nangis. Kawan dia dah nangis dah. Ya, jadi untuk ni. Dia dah nangis ke? Tak sebab kawan sebelah dia tu dah nangis. So dia pun nangis juga. Aku tutup itu. Masuk kawan-kawan. Dia panggil guys, dia panggil.
Nyorok. Suara dia je. Biar. Tak nampak ibu tak ni pun. Tak nampak ibu tak ni. Biar je. Semua dah sekolah dah. Adik belajar baik-baik tau. Alhamdulillah. Iyalah, sekejap lagi dia kami datang dengan awak. Okay guys, so kita dah hantar dia. Sekejap lagi pukul 12 kita ambil dia balik. So ni kita orang nak pergi breakfast. Breakfast tanpa adik biasa bawa dia. First time lah dia tak ada. So jom, nanti pukul 12 kita ambil dia. You guys, nak pergi mama makan roti canai. Adik tak ada weh. Biasa aku jalan ke kereta kan, pegang tangan dia tau. Tak ada. Tak ada orang pegang tangan gue. Oh my god. Tak apalah. Menyempat. Buat tau. Nak tumbuk kau mesin. Dia tumbuk terus lah. Bersama mama guys. Dah, cakap kat sekolah jangan buat macam tu. Dia datang nanti. Buat ayah je boleh. InsyaAllah seminggu dua ni memanglah macam tu kan. Okey tu. Tak sabar nak pergi tu. Siap suruh ayah balik lagi. Perasaan bu hantar anak sekolah. Sebab lah anak bongsu. Ayah. Muka senyum dalam hati menangis. Tak. Okey lah, bagi dia berdikari. Anak lelaki kan. Lelaki dia ya, tak ada masalah pun. Tak tinggal dia. Ya. Okey. Sebab tak pernah tinggal kan. First time ni pergi mama dia tak ada. Tak ada. Tidak dia order kat Milo Ais. Biasa kalau pergi mama order Milo Ais 3. So, satu Laila, satu abang, satu dia. Tapi Aina abang kerja, dia pula tak ada kan. So satu. Lepas tu tadi nak pergi kereta, biasa pegang tangan dia, tak ada. Lepas tu biasa kat sini sebelah ni ada orang, dia tak ada. Kosong weh. Kita tengok pukul 12 nanti. Tapi pagi tadi dia peluk ibu dah. Dia peluk, erat ramai. Dalam minggu ni ibu hantar lah dengan ayah ya. Ibu kerja petang. Makan guys. Tengah-nyang suara dia. Bu nak Milo bu, tengah-nyang suara. Pantai Timur macam ni guys. Semua benda wajib ada gula. Kanan dia mana? So kita dah sampai rumah. Kita tunggu pukul 12 untuk ambil adik. Tak pukul 12 lagi, sekarang pukul 10 lebih. So kita balik bareng-bareng jap. Pukul 12 kita ambil dia. Aku sanggup ambil cuti hari ni. Kalau macam cuci kan? Yalah ambil cuti hari ni, nak hantar dia pergi school, ambil dia balik school. Mak kau. So jom.
Tadi beli ayam nak makan. Dulu ayam RM1 kan korang, sekarang RM1.2. Sekarang RM1.2. Untuk apa? Ya. Buku sekolah juga, tapi buku sekolah adik guys. Adik dekat belakang. Jom, Lai nak tunjuk korang makan ayam goreng ni. Ha? Tak boleh, ada tinted cermin je. Tapi kat dalam tengok mana nampak. Buku siapa ni? Excited nak makan ayam. Bawa lah. Dah lah nak kencing ni. Ya guys, saya nak makan ayam. Nak dia ni. Okay guys. So, saya dah sampai rumah. And now, nak makan ayam. Saya dah beli ayam. Ayam ni RM1.21. Kita makan. Saya basuh tangan ni, nampak tangan saya basah. Betul. Ayam kecil. Ayam kecil. Betul. Ambil. Ni korang, saya nak ni lah. Betul. Bismillah. Saya ambil sashimi guys. Macam lagi sedap. Allah. Sedap memang, macam rasa KFC. Oh, sekejap nak masak kan? Sudah tu. Takut setiap baju nak tengok kau. Ayah? Nanti orang tengok ayah setiap baju budak kan dua-dua. Gini kita bersalin lagi ke? Oh, sedap bu. Besar ke? Besar. Boleh pilih. Dah. Okay, korang, so jam sekarang dah pukul 11.45. So kita dah on the way nak pergi ambil adik. Kita nak tengok macam mana reaction dia. Sorry lah kalau macam blur sebab Laila baru bangun. Aku tidur setengah jam je. So jom kita pergi ambil adik. Lepas tu kita nak bawa adik pusing-pusing. Kita nak ambil adik dia. So jom. Dia ngantuk je. Jom pergi ambil adik. Let's go. So guys, excited nak ambil adik. Tak sabar guys, nak tahu reaction dia. Takut. Tak tahu sama ada okay, teka dia nangis ke normal. Kita tengok. Oh guys, kita dah lambat lah. Dia dah balik. Dia dah balik. Kita dah lambat. Kata pukul 12. Sumpah kesian. Ayah tunggulah je. Ambil lagi lah. Nak record. A few moments later. Belum lah. Salah guys. Itu 5 tahun. 5 tahun yang dah balik. 6 tahun tak balik lagi. Kita orang dengar suara dia. Penat aku berlari. Tak reaction dia. Siapa? Don Daniel. Suka dia. Okey tak? Okey, salam cikgu. Salam cikgu. Cikgu dulu. Salam dulu. Bye-bye. Okay, bye-bye. Esok nak datang lagi tak? Esok nak datang lagi? Esok nak datang lagi tak? Nak? Tak tahu. Dah start school? Ayah bersih kita. Yelah.
me a five. Give me a five. Give me a five. Give me a five. Dah ada koyak. Good boy lah, tak nangis lah saya. Baby nak pergi mana? Lagi jalan Iko. Nak pergi Iko ke? Mai akak bawa beg. Okey. Buka beg akak bawa kan. Okey. Nanti kita lah. Naik kereta. Tadi kencing tak kat sekolah ada pergi toilet? Ada. Ya. Ibu. Ada. Oh, patutlah. Pegang lah ya. Ibu. Ayah pegang. Oh, jom minum ais suam tak? Minum. Minum. Cik tak kuat je. Happy tak school baby? Happy. Dia tanya cikgu bagi makan apa? Cikgu bagi makan apa kat school? Kata biskut dapat tadi. Kalau lepas tu minum kotak. Ya. Oh, minum dah Milo kotak? Tak ada? Oh, tak ada dah. Teacher bukakan ke? Ya. Ya. Diorang cakap teacher nak minum, teacher bukakan. Ibu tahu tak betul ni. Kita saya nak tentin. Weh, pandainya. Habis diorang pergi toilet tak? Jadi. Teacher bawa kan? Diorang masuk tak? Masuk. Oh, fine. Kanan. Oh, ya? Tu tak masuk. Ayah ambil kereta tu. Kereta tu. Masuk. Jom. Ada tu. Dia tu masuk. Weh tu. Tengok. Best ke school? Saya tu pindah ya. Apa? Tu. Oh, tu. Jangan pijak tanah. Adik happy tak? Lagi baby makan apa tadi? Mata kita mata kita. Ya. Ni apa ni? Tengok pandai sini. Apa ni? Cikgu bagi ke? Ya, bagus. Nampak tak ada aktiviti macam berjalan lah orang kata. Beg dia pun ada tadi. Tag nama. Dah ambil. Nak tanda beg tadi. Oh, ni lah kot. Nak tag. Okay korang, so kita on the way ke kedai RM2. Kita nak bawa adik pusing-pusing dalam tu, bagi dia happy. Tak perlu kot cakap RM2. Tak guys, saya dapat name tag tu. Ya. Jantung. Sofa tadi tanya nak pergi school lagi ke tak. Dia kata dia nak pergi lagi. Lepas tu Sofa nampaklah perkembangan dia. Dia kata kalau dia nak kencing, dia angkat tangan. Dia kata teacher, saya nak kencing. Itu besar. So Sofa nampaklah perkembangan dia. Dia nak kencing, dia cakap macam mana. Cikgu baik tak? Cikgu ada rotan tak? Tak. Tak. Nampak? Otak tawan dia. Tawan. Kawan kenapa? Kenapa? Dia di sana. Tadi dia warna tadi dia main Lego. Main Lego? Ya, main Lego. Ada Lego? Ya, teacher. Tak semua saya sesa. Oh, teacher rotan kawan. Kenapa naughty sangat? Aku. Don tak kena rotan ke? Ya. Don tak naughty Dah nangis tak tadi? Tak. Ya. Nangis apa? Rasa. Nangis. Nangis sekejap je kan? Diorang kan hebat. Buat apa nak nangis kan? Malu kan? Tak Esok payah. nak pergi sekolah lagi tak baby? Ya. Nampak? Berbeza dengan yang hari tu punya. Berbeza. Hari tu habis tau. Hari tu masa ambil dia, waktu dia 5 tahun tu nangis selok. First day dah kena pukul, dia kata. First day dah kena pukul. Pukul kat buntut. Dia kata cikgu pukul kat buntut. Lepas tu pergi toilet seorang-seorang. Pakai seluar tak ada orang tolong. Terbalik spender hilang. Stokin dalam beg. Aku tak tahu apa. Kasut tertukar. Kali ni punya sekolah alhamdulillah terbaik. So jom kita dah sampai Iko, jom kita bawa dia happy-happy dulu. Let's go. Ni sedap tak? Ya. Sampai Iko. Enaknya. Mana? Ada tak pokok baru? Pandan. Pandan. Ni cantik. Pandan. Tak cantik. Ada tu. Bunga-bunga tu cantik atas tu. Tak nak. Mana tu? Lagi. Ni pakai apa? Jus. Jus. Dia nak pergi tu. Ni baby, ni. Itu macam layu. Oh, yang. Mana ada? Nak beli apa? Jus kan? Dia nak apa? Dia kena banyak pokok. Ya, ada susu. Ni. Biar dia Ada pilih.
Dia ingat dia. Ni, nak pilih. Ni. Mana ya? Mana? Ni macam rose ni, baby. Ayo biar. Tak biar. Tak banyak. Tak banyak dia. Oh, cantik. Betul. Ni ke Melayu? Korang tengok ni, hari tu Laila beli yang mana? Hari tu Laila beli yang ni korang. Dah buat dah. Best, dia tak nak lihat. Lepas tu korang kena buat je. Ni bentuk peti ais. This one hair dryer. This one laptop. Ni cheesecake, tea roll, scoop. Nanti Laila ambil yang sandwich ni. Sushi guys. Ni jagung. Squishy guys. Saya macam nak ambil tapi takut ibu saya marah. Ni apa? Ni apa ni? Macam mana nak main dia? Tak reti lah. Saya tak tahu nak ambil yang mana. Takut ibu marah. Nak satu. Nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang comel-comel baru ibu tak marah guys. Saya tak tahu nak ambil yang mana. Takut ibu marah. Sushi ni macam comel. Takut ibu marah lah. Ambil yang mana? Takutlah, takut ibu marah. Ni ibu guys. Ni bagi lah. Dekat sana. Takut ibu marah. Apa benda lah korang ya? Sebelah. Oh, ibu makanan guys. Sekejap. Sana kan? Ni dah 80 bosan. Sunyi ada tu cactus. Tak ada, satu je ibu beli. Happy tak? Ni bosan guys. Sebetulnya betul terima kasih guys. Kita sentuh. Ya, asal lagu Gano. Ayo sentuh. Ni ibu duyan. Oh, Mana weh? Ni tak boleh beli. Beli kat tempat masjid Mana tu sini? ya. Dia mahal. Aku beli Tepi lah pokok tu. stadium tu murah. Pandai sini. Semua boleh makan. Tak elok tu kata tu. Korang sudah settle lah pergi beli jiwa dia. So sekarang nak balik rumah. Dah boleh rehat-rehat dah. Sekarang dah pukul 12.30. Mandi-mandi, makan and tidur semua. So far esok adalah hari kedua dia. And Laila dah tak boleh ikut dah. Sebab Laila dah kerja esok. Boleh hantar je. Laila boleh hantar je. Sebab Laila shift pagi esok. Balik ibu dengan ayah ambil ibu shift petang. Macam tu. Ayah nak pergi kita kat atas tu biasa ayah tak pasti tengah mana ni. Alhamdulillah. Tengok. So jom. Biar kotor. Adik. Happy tak? Bisa nak pergi sekolah lagi tak? Kat sekolah ada siapa? Dia dah cakap dah. Kawan. Dia masuk toilet tadi banyak. Dia pekat dia toilet lelaki. Pink. Toilet perempuan tak boleh masuk. Oh, dia dah asing Dia kat dapur. Kenapa tak? Dia dibuyai. Dia tadi besar. Dia hampir 7 kilogram. 7 kilogram. Sini. Jom. Enoki. Dia cakap banyak. Tak, kasut dia longgar. Dia tak pernah pakai kasut yang panas. Longgar lagi kasut dia tu. Nanti dalam sekolah kan, nanti suka kat sini tau ni. Panas gila. Dalam pagi dah nak sekolah. Panas. Ada, tengok. Mana sekolah? Tu, balik blue tu kan? Alhamdulillah. Sorry guys. Saya sibuk tak lagi. Apa dia sewa? Tak tahu aku. Adik. Dia boleh pergi apa kan? Rumah ini boleh.
Hari dan hari panas panas panas. Panaskan hari dan Ya, tenang. Boleh bawa sikit ya. Atas je. Akak sewa sini bu. Tak betul. Apa? Akak sewa. Aku tak nak kahwin dah bu. Mana siut? Okay korang, so kita sampai rumah dah, Alhamdulillah. And so far rasanya itu je vlog untuk kali ni. Vlog first day adik school as tadika senior, which is 6 tahun. So itu saja, and hopefully korang enjoy. And actually tak nak pun macam buat aktiviti banyak-banyak pun, sebab apa ni, just nak catch memory lah. Sebab adik first day school kan, so kita nak record, nak tengok gambar, buat video semua, nak simpan dekat YouTube. And so far, Alhamdulillah, berbeza gila dengan yang di sekolah dulu. Macam Laila cakap tadi, dulu lain. Macam Laila cakap tu lah, dulu first day sekolah dah kena pukul kat bontot. Lepas tu menangis-nangis pergi toilet sorang-sorang, cikgu tak bimbing, pakai seluar pun tak ada siapa-siapa tolong. Waktu tu 5 tahun 5 tahun manalah budak tu pandai sangat. Lepas tu mestilah kena ada orang tolong. Tak ada. Tapi kali ni Alhamdulillah, pergi toilet sofa semua okey. Lepas tu tanya dia, cikgu ada pukul ke tak? Tak ada. Cikgu pukul kawan je, sebab kawan naughty dia kata, tapi tak tahulah. So lepas tu makan bekal tu luar. Kita orang bekalkan macam Laila record tadi, ada nabati, biskut coklat tu, lepas tu ada Nutella. So far kita orang buka tadi bekal dia, biskut coklat tu tak ada dah, habis licin. Macam tu. So at least luar lah dia punya bekal. Air dia pun berjalan minum, Alhamdulillah. So far okey, sangat-sangat okey, sangat-sangat bagus sekolah kali ni. And hopefully adik pun selesa dengan suasana dekat sekolah kali ni. Lagi satu, sekolah ni aircon, dalam dia aircon, so tak panas. Budak-budak semua tak panas sebab dalam dia aircon kan. So itu saja untuk vlog kali ni. And Laila harap korang dapat support lagi JD Family Channel, and teruskan support JD Family Channel. Terima kasih yang dah subscribe, yang dah like, thank you so much. And jumpa korang dekat next vlog. Okay, bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum, bye.